Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Hari ni Carry Life. Kawan-kawan, selamat pagi. Hari ni cuaca elok, jadi Kak Nur buat aktiviti kat luar lagi. Okay? Hari ni Kak Nur nak kongsi lagi satu makanan yang biasanya Kak Nur order di online. Kalau harganya tak mahal, Kak Nur beli jugalah. Tapi tengok jugalah bajet. Kalau nak ujung-ujung ni yo dulu je. Ini tapi sebabkan harganya okey. Sekilo RM15. Ini ialah kacang, kawan-kawan. Nampak tak? Ini yang dah direbus ya. Ni dia panggil kacang edamame. Edamame ke edamame? Edamame kot kan. Ni yang Kak Nur dah rebus. Yang tak direbus nah. Banyak kawan-kawan sekilo Kak Nur beli. Tapi kacang ni katanya sedap. Jadi Kak Nur cubalah. Ni yang belum direbus. Nampak pula. Ni masih lagi. Nampak tak? Kawan-kawan. Kacang edamame. Okay. Sebab Kak Nur tengok tempat kita tak ada kan. Kejap ya. Kita turunkan sikit nampak. Belakang dah clear lah. Dah bersih kan. Anak buah dah bersih kan. Okay. Kacang ni. Dia sejenis kacang lah. Ni Kak Nur rebus. Kak Nur letak sedikit garam. Kita nak rasa. Katanya sedap. Lemak-lemak katanya. Wangi kan kawan? Sedap kan kawan? Wangi, sedap, manis. Ini tengok TV tak berhenti ni kawan. Lemak, manis. Ini confirm tak berhenti. Tak berhenti kan kawan, betul. Berbaloi Kak Nur beli sekilo. Ni sekilo ya. Sekilo RM15. Dia ada postage RM7. Jadi RM22 lah. Tapi berbaloi ni. Banyak. Dan rasa kacangnya nah tengok. Ni dah direbus. Kak Nur rebus dalam 15 minit gitu kot. Kak Nur rebus tak sikit garam. Rasanya kalau tak garam tak letak pun boleh. Kak Nur letak garam sebab membangkitkan lemak je. Memang lemak. Lemak satu. Dia ada rasa manis dia. Ini tak berhenti kan kawan? Duduk-duduk TV ke, duduk-duduk sambil menung ke. Ni Kak Nur letak sini je ya. Sebab dia jadi kompos. Sebab dia bukan plastik. Dari sini makan nak kan. Makan makanan macam ni kita letak ni. Dia jadi kompos. Tak berhenti makan kan kawan? Tak berhenti kawan. Tak berhenti. Kawan-kawan kalau nak cuba boleh cari kat online. Tulis je kacang edamame. Ramai yang jual. Sedap.
Rasanya kacang-kacang ni selalunya angin. Orang-orang yang ada gout, ada angin yang jangan ya. Makan boleh sikit je. Ini mau tak berhenti ni. Sekejap. Banyak kawan-kawan sekilo. Ini kawan-kawan goreng, orang datang kan rebus. Dia punya belum masak. Warna dia. Beli macam ni, rebus, ada tetamu datang, dia jadi sampingan, makanan sampingan. Sambil borak-borak kan. Confirm orang tu tak berhenti ya. Tak berhenti nak makan. Macam anu. Manis. Lemak. Memang berbaloi lah. Kalau kita rebus macam ni kan, simpan dalam kita. Kita pergi perjalanan jauh, daripada kita kudap gemukan lah. Sedap kan kau? Rasanya, kalau yang muda ni, yang belum rebus ni, tak ada buka ya. Kita masak, boleh juga kan? Ni yang belum masak. Dalam dia. Bentuk kacang dia. Mesti sedap. Duduk dalam kereta, berjalan sambil kita borak-borak, makan. Ubat hilang ngantuk. Boleh sangat-sangat kawan-kawan. Kalau ikutkan tekak, memang tak cukup kawan-kawan. Okey, itu saja video Kak Noh hari ni. Kacang edamame. Tak berhenti Kak Noh makan kawan-kawan. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.